Geng nak tanya. Kalau colour macam ni, seakan-akannya ni kan durian Musang King. Rasa-rasanya sesuai dengan langsir dengan dinding warna apa. So, depan mochi ni, meja makan 8 kerusi, full set. Ada 2 armrest dan kita siapkan dengan kaca. Kalau tengok betul-betul, yang bestnya mochi suka dekat meja makan ni, satu buat finishing dia. Nampak tak cermin kilat? Buat kata Bos Ijan, kalau tak nak jaga sangat jati tu, mudah-mudah macam ni simple, senang. Just pakai kain lap biasa, lap saja. Senang, easy jaga. Itu mochi suka. And ni, lagi satu, dia punya material. Material dia sejuk dan dia tebal. Dia beza. Dia seakan-akan kulit. Yang lebih tepat, material ni mahal. Material macam ni yang murah pun ada. Bukan semestinya yang mahal tu tahan. Betul? Dia mahal disebabkan selesa. Tapi memberi. dia tidak selasak material Bottega yang kilat famous tu. Yang all money tu. Boleh bagi tahu Boleh. Bottega tu dia lagi lasak. Kalau yang ini, material dia lembut, sejuk, sesuai untuk sepanjang boleh lompat macam ni. Form. Dia sesuai untuk form. Sebab dia punya ni macam original leather. Boleh ori? Tak boleh. Macam kulit embok. Okay. Cuma dia version tak boleh jaga. Kalau kulit embok, korang kena sublution. Kalau ni tak payah. Tapi dia wax. dapat sejuk bila korang tak pakai baju ke ataupun ni, dia kena dengan metal form. Ada kena. So, tak semestinya barang tu, kalau material material dia, mahal dia mesti tahan. Betul. Ada yang material mahal tahan, tapi dia tak sedap. Kalau korang duduk dalam material tu sedap, banyak yang dia manja lah. Tak kata tak tahan, dia manja. Tapi Bojan dah jemur jam panas macam ni setahun baru pudar sikit. Bojan dah test, ada kat depan. Sofa 28,000, Bojan jemur jam panas, one set siap meja. Full set. Baru pudar sikit je. Bojan tak ada basuh, tak ada jaga tau. Bojan letak jemur jam panas, korang boleh tengok rupa dia tanpa dibasuh. Bojan tak jaga. Tapi setahun lebih masih okey, jemur jam panas, embun apa segala. So, biarlah cerita kita, okey barang ni rosak setahun, tapi tahannya tu 3-4 tahun. Itu pattern Bos Ijan lah. Sebab tu beli jati yang sekarang tengok design dan bandingkan harga, kena tahu tentang kualiti. Beli yang murah tak ada masalah, sekurang-kurangnya korang tahu cara nak jaga dia. Gudang Bos Ijan.